Assalamualaikum. Malam ni cikgu pun mengajak overtime ya sebab anak murid pun busy siang. Okey, kali ni kita nak tunjuk cara-cara menggunakan gadget iLearn kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim dengan mudah. Okey. Parah. Okey. Dah lagi satu lagi. So kita tebuk lubang ni. Sebelum tebuk lubang ni pastikan kita dah tanda lah jarak-jarak. Okey, tak nak tanda jarak ni of course lah kita guna formula. Okey. Okay, student ni dia baru nak pindah rumah. Sekarang ni dia tak masuk lagi rumah baru sebab katanya rumahnya tak tutup aurat lagi. Okey, lepas ni boleh lagi masuk. So tak ketat. Okey. Ketat-ketat saya sebab tu dah penuh. Okey, buang ni dulu. Okey. So sekarang ni dalam drill kita ni penuh tau. So dia tak masuk sebab kain dah penuh. Tu sumbat. So kena buang dulu. Okey, cara nak buang dia kita boleh ni kat depannya kat ni ada lubang kan? Jolok dari sini. Tu. Tekan keluar lah. Okey. Okey. Kena ketatkan sekali lagi. Ni dah tu ketat. Oh, banyak. Banyak lah berapa keping lah kita tebuk kan. Okey, ketatkan sudah. Tekan. Kita pakai yang ini. Screw dia. So dia mesti ketat dekat sini. Okey, dah. Okey, pulas sini. Okey, buang dulu. Kejap. Kita kena clearkan. Maafkan saya baru belajar. Okey. Itu bola-bola ni. Okey, dah clear. Okey, baru ketatkan. So, kat sini tadi kita ada ni. Kita kena ketatkan kat mana-mana lah. Pusing bagi ketat. Okey, kan cuba rasa. Ketat. Okey, so tebuk lagi. So, ni dah ketat. Kita belajar bersama Dia. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tekan. Okey. See? Okey. Mudah. Mudah Mudah. Okey. Lagi. Satu lagi. Kita tunjuk satu lagi. Okey. Soalan ni memang sangat-sangat praktikal. Siapa yang buat tempahan langsir iLearn wajib mendapatkan alat ni. Ya, betul. Tengok student pun dah seronok. Menebuk lubang dengan 1 minit saja. Tengok ya. Okey. So bila dia dah tu. Okey. So ni lebih tak apa. Ni macam tu kita guntinglah sikit. Kita gunting saja. Okey, satu lagi next. Satu lagi. So sekeping kain kita perlukan 8 ring. So kalau kita buat sekeping kain je kita just lipat pada 3 lah, lipat pada 3. Lepas tu terus sekali tebuk terus dapat lubang kan. Tapi ni kenapa kita buat kita lipat 2 je sebab sini ada 2 keping. 2 keping kain. So tebal, agak tebal kalau kita nak lipat-lipat. Okey.